Pernah tak anda terfikir bila kita tengok pokok-pokok kat luar rumah tu yang nampak macam tak bergerak langsung, sebenarnya ada satu dunia tersembunyi yang sentiasa aktif? Hari ni kita nak bongkar kehidupan rahsia tumbuh-tumbuhan. Satu pengembaraan senyap yang sebenarnya berlaku betul-betul depan mata kita. Yelah, kita selalu nampak dia cuma berdiri tegak macam tu je kan? Tapi, di sebalik ketenangan tu, ada satu cerita yang tak pernah berhenti. Jadi, apa sebenarnya yang tumbuhan buat dari pagi sampai ke malam? Jom kita siasat sama-sama. Okey, inilah tanggapan pertama yang kita kena ubah. Kita selalu sangka tumbuhan ni pasif. Tapi hakikatnya, ia macam seorang pengembara yang sentiasa bergerak, sentiasa menyesuaikan diri dan sentiasa berjuang untuk hidup dalam dunianya sendiri. Baiklah, setiap pengembaraan mesti ada titik permulaannya, kan? Untuk tumbuhan, pengembaraannya bermula di tempat yang paling kita tak nampak, jauh di bawah permukaan tanah. Ya, perjalanan kita bermula dalam gelap, di mana akar jadi sauh untuk pokok tu. Tapi jangan salah faham, akar ni bukan sekadar sauh tau. Di sinilah misi pertamanya bermula, misi untuk mencari sumber kehidupan. Jauh di dalam tanah sana, akar ni tak tumbuh sembrono je. Dia ada misi yang sangat jelas untuk memburu dua sumber yang paling penting untuk dia terus hidup. Agak-agaknya apa ya? Misi pertama, memastikan ia tak sesat. Akar ni ada deria graviti semula jadi yang sentiasa pandu dia ke bawah, menembusi tanah. Misi kedua pula, memburu air. Dia ni macam ada radar tau. Boleh kesan kat mana ada lembapan dan terus tukar arah tumbuh menuju ke sumber air. Hebat kan? Dua kuasa luar biasa ni memastikan ia tak akan mati kehausan. Jadi, graviti ini, senang cerita, dia bertindak macam kompas dalaman untuk akar. Tak kisahlah macam mana pun benih tu jatuh atau kita tanam. Daya tarikan bumi ni akan pastikan akarnya sentiasa tahu arah yang betul untuk tumbuh. Ke bawah. Tempat di mana air dan nutrien sedang menanti. Okey, jom kita tinggalkan dunia gelap kat bawah tanah tu dan kita naik ke atas pula. Sebab kat atas ni ada satu lagi pencarian penting yang sedang berlaku. Iaitu pencarian cahaya. Kalau kat bawah tanah tadi misinya mencari air, kat atas ni lain pula ceritanya. Pucuk tumbuhan sentiasa tumbuh ke atas, seolah-olah melawan graviti. Dan semua ni untuk satu tujuan utama, nak kejar sumber tenaga terbesarnya, iaitu cahaya matahari. Tapi kan, tindak dalas terhadap air, graviti dan cahaya tu bukanlah satu-satunya rahsia yang tumbuhan simpan. Ada satu lagi deria yang, jauh lebih dramatik dan memang mengejutkan. Dan rahsia terbesar ni mungkin sesuatu yang anda sendiri pun pernah nampak. Persoalannya, bolehkah tumbuhan ni betul-betul merasa sentuhan kita? Jawapannya, ya, dan tindak balas dia memang menakjabkan. Cuba tengok pokok semalu. Bila kita sentuh je, terus daun dia kuncup. Macam malu-malu pula. Ataupun, lagi dahsyat, pokok perangkap lalat Venus. Sekelip mata je, dia tutup perangkap dia. Ini bukan sekadar tindak balas biasa. Ini bukti betapa peka dan sensitifnya tumbuhan ni terhadap dunia fizikal. Jadi, apa yang kita dah belajar dalam pengembaraan singkat kita ni? Kita dah dedahkan satu dunia tersembunyi yang sebenarnya sentiasa aktif, yang selama ni berlaku senyap-senyap je di sekeliling kita semua. Kalau kita ringkaskan, kita dah nampak 4 gerak balas utama tumbuhan untuk terus hidup. Dia cari air dan ikut graviti di bawah tanah, dia kejar cahaya di atas, malah ada yang boleh bertindak balas terhadap sentuhan. Setiap satu ni adalah strategi yang sangat pintar untuk terus hidup dan membesar. Jadi, mesej utamanya macam ni lah. Tumbuhan sentiasa bergerak balas dengan persekitaran dia. Lain kali bila anda nampak pokok kat taman ke, kat tepi jalan ke, ingatlah, ia bukan sekadar objek. Ia sebenarnya sedang dalam perjalanannya sendiri, mencari, merasa dan menjalani kehidupannya. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Apa agaknya yang boleh kita belajar daripada dunia tersembunyi yang sentiasa bergerak ni? Mungkin ia mengajar kita yang kehidupan ni wujud dalam pelbagai bentuk pergerakan, termasuklah yang paling perlahan dan paling senyap. Mungkin lepas ni anda tak akan pandang sepohon pokok dengan cara yang sama lagi. Fikir-fikirkanlah.